Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam IPGM KTHO kelas pertama 2025. Salam IPGM Peneraju Pendidikan Kecemerlangan Guru Bertaraf Dunia. Salam Malaysia Madani. Yang berusaha Encik Muhammad Aminuddin bin Abu Bakar, Pengarah IPG Kampus Tun Hussein On. Yang dihormati Dr. Muhammad Zairi bin Husin, Timbalan Pengarah IPG Kampus Tun Hussein On. Yang dihormati Ketua-Ketua Jabatan, Ketua-Ketua Unit, para pensyarah, semua staf warga IPG Kampus Tun Hussein On dan tuan-puan semua yang berada di hadapan layar, para penonton sekalian. Saya selaku moderator pada kali ini, Bilal bin Ishaq dari Option Pendidikan Agama Islam kelas 2 ambilan Ogos 2025 IPGM KTHU. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran dipanjat ke hadirat ilahi kerana dengan izin dan limpah kurnianya kita dapat menjalankan webinar wacana ilmiah 5.0 pada kali ini. Tema wacana ilmiah pada kali ini, Guru Madani memartabatkan bahasa Melayu, memperkukuh bahasa Inggeris dalam inovasi, penyelidikan dan digitalisasi. Bagi menambahkan keberkatan majlis, mari sama-sama kita mulakan majlis ini dengan bacaan umul kitab Al-Fatihah. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Tuan-puan yang dihormati sekalian, untuk makluman semua, program wacana ilmiah 5.0 ini merupakan anjuran Jabatan Perancangan, Penyelidikan dan Inovasi IPGM Kampus Tun Hussein On. Tuan-puan yang saya hormati sekalian, tanpa membuang masa, dengan segala hormatnya, saya memperkenalkan panel kita pada pagi ini, iaitu Dr. Siti Salwah binti Atan. Beliau merupakan seorang pensyarah di IPGM Kampus Tun Hussein On. Seterusnya, latar belakang pendidikan beliau. Pada 1953 hingga 1955, beliau mengambil diploma perguruan di Maktab Perguruan Ipoh Perak. Seterusnya, pada 2007 hingga 2010, beliau mengambil ijazah sarjana muda Pendidikan Bahasa Melayu di UKM. Seterusnya, pada 2011 hingga 2013, beliau mengambil sarjana Pendidikan Bahasa Melayu di UKM. Dan akhir sekali, pada 2019 hingga 2025, beliau mengambil ijazah Doktor Falsafah Pendidikan Bahasa Melayu di UKM. Seterusnya, kerjaya beliau. Pada 1996 hingga 2015, beliau merupakan guru sekolah rendah di 5 buah sekolah di Kedah dan Negeri Sembilan. Seterusnya, pada 2015 hingga 2024, beliau merupakan penolong pengarah di Jabatan Pendidikan Negeri Sembilan. Akhir sekali, pada 2024 hingga sekarang, beliau merupakan pensyarah akademik di Institut Pendidikan Guru Kampus Tun Hussein On, Batu Pahat. Tajuk perkongsian beliau pada kali ini ialah memartabatkan bahasa Melayu, memperkukuh bahasa Inggeris dalam konteks Guru Madani. Untuk makluman semua, jika ada sebarang pertanyaan, boleh diajukan menerusi ruangan chat YouTube. Jawapan beliau akan dimasukkan semula ke dalam ruangan chat oleh pihak perusetia. Jadi, tanpa membuang masa, kita menjemput Dr. Siti Salwah binti Atan untuk menyampaikan ceramah beliau. Sila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih moderator. Baiklah, hari ini kita akan menyelami satu tema yang kita rasakan menjadi salah satu tunjang kepada kualiti pendidikan negara, iaitu Guru Madani memartabatkan bahasa Melayu, memperkukuh bahasa Inggeris dalam inovasi, penyelidikan dan digitalisasi. Baiklah hadirin sekalian, matlamat kita adalah untuk mengenal pasti peranan strategik kita dalam menyeimbangkan dualiti bahasa negara di era digital ini. Baiklah, kita akan mulakan dengan memahami kerangka utama kita. Okey,
pendidikan yang kita laksanakan pada hari ini adalah berteraskan aspirasi Malaysia Madani. Apakah itu guru madani? Guru madani adalah pendidik yang menghayati 6 nilai teras utama, iaitu kemampanan, kesejahteraan, daya cipta, hormat, keyakinan dan ihsan. Dalam konteks profesionalisme kita, aspek yang paling relevan yang akan kita bincangkan pada hari ini adalah berkaitan dengan daya cipta dan keyakinan. Baik, apa yang dimaksudkan dengan daya cipta? Baik, daya cipta menuntut kita untuk sentiasa berinovasi dan berfikiran kritis serta kreatif dalam kita menyampaikan ilmu. Kita tak boleh lagi menggunakan kaedah konvensional untuk menghadapi cabaran digital dan pendidikan yang bersifat globalisasi seperti sekarang ini. Baik, keyakinan pula memerlukan kita untuk memiliki ilmu pengetahuan dan kepakaran pedagogi yang lebih mantap untuk memimpin kepada perubahan yang serba global ini. Baik, seorang guru madani dikatakan seorang ejen, sebagai ejen perubahan yang tidak takut untuk mencuba inovasi baharu dan menjalankan penyelidikan bagi meningkatkan kualiti pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu dan juga bahasa Inggeris. Baiklah, visi pendidikan bahasa kita berpandukan dasar memartabatkan bahasa Melayu dan memperkukuh bahasa Inggeris ataupun yang lebih kita kenali sebagai MBM, MBI ni. Baik, dasar ini bukanlah bersifat antagonis tetapi ia lebih bersifat sinergistik. Kita perlu melihat kedua-dua bahasa ini sebagai satu aset, bukannya sebagai satu liability. Memartabatkan bahasa Melayu merupakan tanggungjawab kolektif kita. Kita perlu sentiasa memastikan bahasa Melayu kita ini kekal dan relevan sebagai bahasa kebangsaan, sebagai bahasa perpaduan negara dan yang paling penting sebagai bahasa ilmu yang mampu untuk mengungkapkan konsep-konsep moden dalam bidang sains, teknologi dan juga penyelidikan. Usaha-usaha ini melibatkan seperti pemerkasaan istilah, korpus dan penggunaannya dalam penerbitan ilmiah lebih diperluaskan. Baiklah, memperkukuh bahasa Inggeris membawa maksud kita perlu meningkatkan penguasaan bahasa Inggeris sebagai bahasa komunikasi global. Penguasaan bahasa Inggeris yang mantap adalah sebagai satu kunci kepada murid-murid kita untuk berupaya mengakses pelbagai sumber ilmu antarabangsa. Mereka dapat bersaing dalam pasaran kerja global dan juga dapat menguasai teknologi terkini. Jadinya, guru madani haruslah berperanan sebagai penyeimbang yang berupaya menggunakan inovasi, yang melaksanakan penyelidikan dan menggunakan aspek digitalisasi ini untuk mengukuhkan kedua-dua bahasa ini secara serentak. Ini akan menjadi fokus utama perbincangan kita dalam sesi-sesi yang seterusnya. Baik, selepas kita faham kerangka guru madani, kita memberikan fokus pula kepada bagaimana kita sebagai guru boleh menjadi ejen perubahan melalui inovasi. Baik, inovasi PDP bahasa bukanlah bermaksud kita perlu mencipta teknologi baharu yang kompleks
tetapi kita cuba untuk mengubah cara pengajaran yang sedia ada ini menjadi lebih berkesan, menjadi lebih menarik dan lebih berpusatkan murid. Baik, dalam konteks memartabatkan bahasa Melayu, inovasi kita perlu berfokus kepada menjadikan bahasa Melayu itu sendiri sebagai sesuatu yang dapat menarik dan dekat dengan jiwa murid. Kita perlu kreatif menciptakan bahan bantu mengajar. Kita boleh mengintegrasikan seni, budaya dan juga teknologi. Ini termasuklah dalam menerapkan unsur-unsur ataupun teknik didik hibur yang menggunakan elemen-elemen seperti permainan, penggunaan alat muzik dan pelaksanaan aktiviti simulasi dalam bilik darjah. Kita juga boleh membangunkan modul bahasa Melayu yang lebih bersifat ringkas dan lebih berfokus kepada kemahiran spesifik. Yang ini membolehkan murid menguasai asas tata bahasa dan kosakata dengan lebih efektif lagi. Baik, manakala bagi memperkukuh bahasa Inggeris pula, inovasi kita mesti mengatasi rasa takut dan rasa kebimbangan dan juga rasa kekangan terhadap persekitaran murid itu sendiri. Kita boleh melaksanakan pendekatan HIP, Highly Immersive Program, secara berterusan dengan mewujudkan zon-zon penggunaan bahasa Inggeris yang santai, yang tidak bersifat menghakimi murid-murid tersebut. Baik, dari segi pedagogi, kita perlu memudahkan konsep yang sukar. Contoh, kita menggunakan kaedah visual yang diinovasikan untuk membantu murid lemah membina ayat asas dengan betul. Okey, pembelajaran berasaskan projek dui bahasa juga amat relevan untuk kita laksanakan, yang mana kesannya ini membolehkan murid menggunakan bahasa Inggeris dan juga bahasa Melayu secara autentik untuk menghasilkan suatu produk yang lebih bermakna. Baiklah, guru madani tidak hanya menciptakan inovasi, tetapi kita juga sentiasa berfikir secara saintifik tentang PDP kita. Inilah yang membawa kita kepada kepentingan melaksanakan kajian tindakan sebagai alat kritikal untuk meningkatkan profesionalisme kita di bidang perguruan. Kajian tindakan merupakan satu proses yang sistematik yang boleh kita laksanakan di mana kita sebagai guru boleh mengenal pasti sekecil-kecil masalah dalam bilik darjah. Contohnya masalah penguasaan sebutan murid atau kekeliruan murid dalam menggunakan imbuhan, dan kita merancang intervensi untuk mengatasi kekangan tersebut. Kita laksanakannya, kita mengumpulkan data dan kita menilai dan menguji keberkesanan inovasi kita. Dalam bidang bahasa, kita boleh fokuskan kajian tindakan kita ini kepada isu-isu utama seperti contohnya untuk mengkaji keberkesanan penggunaan peta pemikiran untuk meningkatkan penulisan karangan berformat. Okey, kita menilai impak aplikasi permainan pembendaharaan kata digital terhadap peningkatan kosakata murid yang lemah. Hasil daripada kajian tindakan ini amatlah bernilai. Bukan sahaja ia dapat membantu menyelesaikan masalah dalam bilik darjah, malah ia dapat membina ilmu pedagogi yang boleh kita kongsikan sebagai amalan terbaik kepada rakan guru lain. Baik, untuk menjadikan perbincangan ini lebih praktikal, marilah kita lihat beberapa contoh inovasi yang mudah tetapi boleh memberikan impak yang besar yang kita boleh mulakan pada hari ini. Okey, yang pertama
kita boleh menggunakan penggunaan permainan digital. Okey, ramai guru yang telah berjaya menggunakan platform seperti Kahoot ataupun Quizizz yang sekarang ini telah dijenamakan semula sebagai Wayground untuk menyemak pemahaman tata bahasa Melayu atau kosakata bahasa Inggeris. Baiklah, inovasinya adalah terletak pada bagaimana soalan itu kita bina secara kreatif dengan menggunakan ataupun mengintegrasikan unsur-unsur gamifikasi dan kita dapat maklum balas segera yang mana ini boleh mengubah ujian kita itu tadi menjadi satu sesi pembelajaran yang lebih menyeronokkan. Baik, yang keduanya penggunaan flashcard interaktif. Guru boleh memanfaatkan teknologi augmented reality ni ataupun AR ataupun menggunakan aplikasi flashcard mudah alih ini untuk mengajar perbendaharaan kata. Okey. Murid boleh mengimbas kad fizikal dan aplikasi boleh memaparkan sebutan atau contoh ayat dalam bahasa Melayu atau bahasa Inggeris yang membolehkan murid melaksanakan ini sebagai pembelajaran kendiri. Right? Okey, yang ketiga, pembinaan korpus bahasa digital sekolah. Okey, ini adalah contoh projek yang boleh kita libatkan murid-murid untuk mereka mengumpulkan laras bahasa dalam situasi tertentu. Contohnya dalam menggunakan laras bahasa perbahasan atau laras bahasa berita yang kita boleh gunakan dalam bahasa Melayu dan juga bahasa Inggeris. Okey, murid-murid boleh menyusunnya dalam pengkalan data digital sekolah. Baik, ini sedikit sebanyak dapat membantu mereka untuk lebih memahami penggunaan bahasa yang autentik dan secara tidak langsung memartabatkan bahasa Melayu sebagai bahasa komunikasi formal dan memperkukuh bahasa Inggeris sebagai bahasa antarabangsa. Baik, intinya di sini, guru madani adalah guru yang sentiasa mencari ruang untuk menjadi lebih kreatif dan tidak berpuas hati dengan status mereka yang sedia ada itu. Baik, kita menggunakan penyelidikan untuk memastikan inovasi kita benar-benar dapat memberikan hasil yang kita hasratkan. Baik, seterusnya kita beralih ke dimensi digitalisasi. Baiklah, dalam era revolusi industri 4.0, penguasaan bahasa tidak lagi hanya terhad di bilik darjah fizikal. Sebaliknya, ia berkembang dalam ruang siber yang cukup luas. Okay, tugas guru madani adalah memanfaatkan teknologi untuk memastikan bahasa Melayu kekal relevan sebagai bahasa ilmu di platform digital. Tetapi soalnya bagaimana? Pertama, kita perlu menggunakan platform sedia ada seperti platform Delima untuk mengakses dan berkongsi sumber bahasa Melayu yang lebih berkualiti. Kedua, kita perlu menggalakkan penghasilan kandungan digital, jurnal dan penerbitan ilmiah dalam bahasa Melayu. Jika kita tidak menghasilkan kandungan, algoritma digital global akan meminggirkan bahasa kita. Jelas ya, pensyarah dan guru boleh memimpin dengan menerbitkan kajian tindakan mereka dalam bahasa Melayu di repositori digital. Ketiga, kita juga boleh menyokong usaha-usaha yang dilaksanakan oleh Dewan Bahasa dan Pusaka dalam menyediakan korpus digital istilah dan laras bahasa moden. Korpus ini bagi memastikan bahasa Melayu
dapat mengungkapkan istilah-istilah baru dalam bidang kecerdasan buatan AI ini. Okey, mewujudkan data raya dan robotik. Okey, dengan langkah ini kita menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa yang hidup dan dinamik dalam ekosistem digital. Baik, pada masa yang sama, digitalisasi ialah pemangkin terkuat untuk memperkukuh bahasa Inggeris. Teknologi moden telah menyelesaikan banyak kekangan yang dihadapi oleh guru bahasa yang terdahulu. Guru-guru terdahulu yang belum lagi wujud teknologi yang canggih pada masa 40-50 tahun yang lalu. Baik, kunci utama di sini adalah aplikasi kecerdasan buatan. Okey, kita boleh menggunakan alat-alat AI untuk memberikan pengalaman pembelajaran yang bersifat lebih peribadi. Contohnya, seperti latihan sebutan. Aplikasi AI boleh memberikan maklum balas segera dan tepat kepada murid tentang sebutan mereka. Satu aspek yang sukar untuk dipenuhi oleh seorang guru untuk seramai 40 orang murid sekaligus dalam setiap PDP. Okey, yang kedua, semakan tata bahasa dan penulisan. Alat semakan automatik membantu murid mengenal pasti dan membetulkan kesilapan mereka secara kendiri. Jadi murid boleh melaksanakan aktiviti pembelajaran ini secara self-correction. Mereka boleh belajar secara kendiri. Boleh menggunakan bahan-bahan sedia ada itu untuk meningkatkan kemahiran berbahasa mereka. Baik, yang ketiga, AI sebagai penjana perbualan. Kita ada chatbots atau ejen perbualan maya yang membolehkan murid bertutur dalam bahasa Inggeris tanpa rasa takut ataupun rasa bimbang, rasa malu. Satu aspek penting untuk membina keyakinan seperti yang ditekankan dalam konsep Madani. Okay, tambahan pula, inisiatif kerajaan seperti program peningkatan kemahiran bahasa Inggeris secara dalam talian dan pemanfaatan sepenuhnya alat dalam talian KPM perlu kita teruskan dan disokong oleh guru madani. Baik, peranan digitalisasi tidak terhenti pada subjek bahasa saja, tetapi ia haruslah merentas kurikulum. Ini yang kita namakan integrasi digital merentas kurikulum. Kita perlu menerapkan kemahiran digital praktikal dalam PDP bagi kedua-dua bahasa. Contoh terbaik adalah projek digital Dwi Bahasa. Baik, apa yang boleh kita laksanakan dengan projek ini? Baik, murid boleh ditugaskan untuk menghasilkan video-video pendek ataupun melakukan aktiviti yang melibatkan podcast yang menggunakan bahasa Melayu standard untuk menyampaikan cerita rakyat dan kemudian menghasilkan ringkasan atau ulasan kritis dalam bahasa Inggeris. Seterusnya, boleh menerbitkan majalah digital atau laman web yang mempunyai ruang berita, ada berita berkaitan sains atau sukan secara dwi bahasa di mana mereka boleh mengendalikan terjemahan dan penyuntingan sekaligus. Yang mana ini sedikit sebanyak boleh memahirkan mereka dalam aspek-aspek digitalisasi, penyuntingan, penguasaan aspek bahasa, kedua-dua bahasa dan sebagainya. Baik, projek-projek yang sebegini bukan sahaja dapat mengukuhkan bahasa, tetapi ia juga menekankan aspek literasi digital dalam kalangan murid, iaitu keupayaan mereka untuk menggunakan teknologi secara kritis
secara beretika dan secara bertanggungjawab. Ini adalah kemahiran yang dituntut dalam abad ke-21 ini. Baik, sudah tentu perjalanan digitalisasi ini mempunyai cabaran dan peluang yang tersendiri. Baik, apakah dia cabaran utama yang dihadapi? Baik, cabaran utama yang kita biasa hadapi seringkali berkaitan dengan aspek infrastruktur, iaitu isu capaian internet yang tidak sekata dan isu berkaitan kekurangan peralatan digital di kawasan luar bandar dan sebagainya. Selain itu, kesediaan guru dari segi kemahiran pedagogi digital dan pengurusan masa untuk membangunkan bahan digital juga perlu diambil perhatian. Baik, namun peluang yang ditawarkan oleh digitalisasi ini boleh mengatasi cabaran-cabaran yang disebutkan tadi. Contohnya, terdapatnya ruang pembelajaran peribadi di mana teknologi membolehkan kita menyesuaikan bahan dan rentak pembelajaran mengikut keperluan individu murid. Satu perkara yang mustahil untuk kita laksanakan dalam PDP yang bersifat konvensional dan bersifat tradisional. Seterusnya, peluang untuk mendapatkan akses kepada sumber global yang lebih luas. Maknanya murid boleh mengakses jutaan bahan bacaan, bahan-bahan video dan kuliah-kuliah dari universiti terkemuka di dunia dalam bahasa Inggeris dan bahasa Melayu. Dan peluang ini membuka minda guru-guru mereka kepada untuk mendapatkan ilmu sejagat. Kemudian peluang terhadap peningkatan kemahiran abad ke-21 di mana aspek digitalisasi secara automatik meningkatkan kemahiran kolaborasi, komunikasi dan pemikiran kritikal murid. Oleh itu, guru madani mesti melihat teknologi sebagai alat pemerkasaan, bukan sebagai satu bebanan untuk memastikan kedua-dua bahasa iaitu bahasa Melayu dan bahasa Inggeris dapat diintegrasikan dengan lebih berkesan dalam pendidikan masa hadapan. Sidang hadirat sekalian, kita telah melalui perbincangan yang komprehensif tentang bagaimana guru madani boleh memacu agenda dui bahasa negara. Sebelum kita mengakhiri sesi perkongsian ini, marilah kita rangkumkan 3 peranan penting yang mesti kita hayati bersama, iaitu yang pertama, guru sebagai penginovasi bahasa. Ini memberi makna kita tidak lagi mengajar secara rutin, tetapi kita lebih berani mencipta solusi yang lebih kreatif untuk masalah pembelajaran yang lebih spesifik. Inovasi ini boleh jadi sekecil-kecilnya teknik baharu untuk mengajar peribahasa-bahasa Melayu atau sebesar-besarnya aplikasi interaktif untuk latihan sebutan bahasa Inggeris. Kedua, guru sebagai penyelidik berasaskan data atau kita lebih kenali sebagai data driven base. Okey, kita mesti beralih daripada sekadar mengajar mengikut buku teks kepada berfikir secara kritis dan membuat keputusan berdasarkan data. Kajian tindakan adalah alat yang membolehkan kita mengesahkan keberkesanan inovasi kita dan memastikan amalan kita benar-benar memberikan impak positif kepada klien kita iaitu murid-murid. Ketiga, guru sebagai individu yang fasih digital.
di mana penguasaan teknologi adalah kemahiran asas sahaja. Guru madani wajib memanfaatkan teknologi seperti AI, berkemahiran dalam platform digital dan mahir terhadap sumber-sumber maya bukan hanya untuk mengajar tetapi untuk memperibadikan pembelajaran murid dan menjadikan bahasa Melayu dan bahasa Inggeris sebagai bahasa yang hidup dan berfungsi dalam dunia digital. Ketiga-tiga peranan ini menjadikan kita guru sebagai tunjang perubahan dalam ekosistem pendidikan. Wacana ilmu ini tidak harus berakhir di sini. Okey, kita menyeru agar semua guru membuat komitmen mudah untuk menjadikan teori ini sebagai amalan harian. Mari kita mulakan dengan 3 tindakan nyata, iaitu yang pertama, laksanakan 1 inovasi digital kecil. Pilih 1 masalah kecil dalam bilik darjah dan kita laksanakan 1 inovasi digital ringkas. Kedua, kita jalankan 1 kajian tindakan ringkas. Jangan takut dengan istilah penyelidikan. Mulakan kajian tindakan untuk mengesahkan keberkesanan inovasi digital kecil kita tadi. Kongsikan hasilnya di peringkat sekolah atau PPD atau di institusi. Ketiga, sebagai guru, kita promosikan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu di media sosial. Gunakan platform digital guru-guru sekalian untuk berkongsi penulisan atau ulasan ringkas mengenai bidang kepakaran guru-guru dalam bahasa Melayu. Dengan ini, kita secara kolektif memartabatkan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu dalam ruang siber. Ingat, perubahan besar bermula dengan langkah yang kecil tetapi konsisten. Peranan kita sebagai guru madani sangatlah besar. Kita adalah arkitek masa hadapan negara bangsa. Kita bertanggungjawab untuk melahirkan generasi yang berakar umbi kuat pada bahasa Melayu sebagai identiti kebangsaan dan pada masa yang sama terbang tinggi di peringkat global dengan bahasa Inggeris yang kukuh. Jadilah guru yang bukan hanya mengajar bahasa tetapi membangunkan masa hadapan melalui inovasi, melalui penyelidikan dan melalui digitalisasi. Sekian, terima kasih. Saya akhiri dengan seruan, teruslah inovatif, teruslah memimpin. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Dr. Siti Saluhah binti Atan di atas perkongsian itu sebentar tadi. Semoga perkongsian tadi dapat memberi manfaat kepada kita semua. Terima kasih saya ucapkan kepada semua yang setia menonton dari awal hingga akhir program kita pada kali ini. Terima kasih juga saya ucapkan kepada pihak urus setia di belakang takbir dan kru penerbitan yang telah menjayakan program kita pada kali ini. Sebelum saya mengakhiri webinar kali ini, izinkan saya menyampaikan 2 rangkap pantun. Dari mana hendak ke mana? Tinggi rumput dari padi. Hari mana, bulan mana dapat kita berjumpa lagi? Pantun yang seterusnya. Anak Pak Abu sedang berkelah, Pak Abu pula sedang berkayu. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.